terus kahwin. Kan? So, ada banyak benda kan? Tunang terus kahwin macam mana? Benda macam tu tak nak komen sekarang sebab macam yang Apek dah cakap, kita orang akan buat akan review. Ya. Bila APC tu? Dia pun tak confirm lagi bila. Maksudnya daripada side awak tak boleh bagi kita statement lah. Kalau lebih baik tanya Apek sendiri ke? Apa ni? Awak tak kisah ke perkahwin dalam usia yang cukup nombor satu? Kisah ke tak kisah tu letak nombor 2 sebab mungkin dah sampai seru kan. Dah jodoh. So, dia pula. Okey, macam Apek memang popular, orang memang dia memang dia banyak kontroversi. So macam mana awak menerima tu, ada tekanan pada awak untuk bila kontroversi pasal Apek before this effect tak diri awak sendiri? Ini tak ambil, tak buat benda tu kan, tak ambil benda tu sebagai serius sebab ini fikir benda-benda tu yang dah lama. Okay, so ini fikir masa hadapan ini dengan Bias lagi, bias. Hai, masuk hai lah. Betul lepas ni. Awak lagi sedia. sebenarnya selepas ini kena je ni kena bersedia dah benda tu benda ni dah fikir masa-masa benda mungkin selepas ni benda-benda apa yang lagi dahsyat ke apa terus datang kan kita prepare awal-awal benda tu. Okay, macam dah dekat je majlisnya. Dekat bulan depan sebulan je lagi kan? Sebulan. 28 atau tahun awal tahun depan. Okey lah. Kalau sikit gambaran wedding tu macam mana event? Kita tak tahu exactly sana awak dengan Apek berkawan berapa lama. Orang kenal selepas itu sampai pada situ berapa lah. Ya, sebelah dan perasaan awak sekarang ni lagi sebulan nak kahwin. Perasaan macam mana? Sebab I kena concentrate dengan persediaan kan. So perasaan tu macam macam mana? Debat ke? Tak sabar ke? Tak sabar. Ialah macam seperti pasangan-pasangan lain lah yang membuat persediaan dalam perancangan kahwin. Jadi duduk memang boleh kat Kelantan duduk? InsyaAllah aku tak Kelantan. Sebab kat KL kena tanya Apek sendiri. Sekejap, lepas tu awak kata awak rapat dengan Apek selepas MBCT kan. Tapi exactly betul-betul orang declare bercinta tu bila sebenarnya?